Nak beli rumah RM500,000, down payment je tak cukup. Kena prepare RM80,000 lebih untuk hidden cost. Ramai yang terkejut bila tahu ada banyak kos tersembunyi. Jom kita breakdown satu persatu supaya korang boleh prepare awal. Pertama, legal fee. Untuk rumah RM500,000, kena bayar antara RM2,000 hingga RM5,000. Ni untuk lawyer urus semua dokumen. Kedua, stamp duty paling besar, antara 1% hingga 4%. Untuk rumah RM500,000, korang kena bayar lebih kurang RM11,000 kepada kerajaan. Ketiga, valuation fee sekitar RM1,500 hingga RM2,000. Bank nak pastikan nilai rumah tu betul sebelum approve loan korang. Keempat, insurans wajib ada. MRTA atau MLTA untuk lindungi loan korang. Anggaran RM15,000 hingga RM25,000 bergantung umur dan tempoh pinjaman. Kelima, renovation dan furniture. Bajet minimum RM20,000 hingga RM50,000 untuk buat rumah tu selesa dan cantik untuk keluarga korang. Keenam, moving cost dan utility deposit. Anggaran RM2,000 hingga RM5,000 untuk pindah rumah, deposit air, elektrik dan internet. Ketujuh, maintenance fee untuk apartment atau kondo. Setiap bulan kena bayar, jadi kira sekali dalam bajet bulanan korang ya. Total semua ni boleh cecah RM80,000. Plan kewangan yang rapi memang penting. Start saving awal, buat research dan dapatkan nasihat pakar sebelum commit.